Okay, bagi pengguna kereta Saga, dashboard ni selalu patah ni. Naik dia bukan patah, dia terkeluar je pinnya. Jadi kita buka dulu. Ni untuk adjust dia. Ni dia ada 3 skru ni. Ni kita pakai lecet ni senang lah pula. Lagi pula yang ni kita boleh adjust ni. Boleh bagi panjang. Kita tarik ni. Nampak ni? Tarik. Boleh letak nak panjang. Macam ni kita panggil bubur paling pendek Dia skru sini. Tu kita boleh buat mudah. Okey. Yang ni selalu terkeluar. Dalam beberapa saya tengok ni. Pin ni, dia terkeluar pinnya. Benda ni selalu terkeluar. Benda ni, putih ni. Yang ni lah yang selalu punca dia ni. Nampak? Okay, so kita knock yang ni. Kita knock ni yang dalam ni kan. Yang dalam ni dia duduk atas ni. Dia duduk atas ni. Okay, kita bubuh ikut spring kan. Bubuh ikut spring. Sampai dah yang ni. Kita tekan je. Sampai yang cakok ni duduk atas putih ni. Okay, tekan dari dalam cakok ni duduk atas lah. So, dia boleh main nampak. Macam mana nak boleh nampak? Macam ni. Dah okey dah. Ni jauh okey kan ni. Lepas tu kita bubuh balik. Kita pasang balik. Macam tu. Okey, ngam. Okey, nampak. Mudah. Di tempat yang sempit pun kita boleh guna, nampak. Okey, sekarang kita tengok. Dah boleh guna dah cakok ni, nampak. Tu. So, boleh dah guna. Itulah masalah dia. Jangan beli baru pula. Benda boleh guna. Okey. Okey, jadi benda ni sangat-sangat berbaloi lah. Patut ada di setiap rumah. Tak sampai RM15 pun tengok. Macam-macam function boleh dapat. Memang berbaloi. Jadi boleh dapatkan di beg kuning.